Satu kejadian tragis dilaporkan berlaku di perairan Pulau Pangkor, Perak apabila sebuah bot yang dipercayai membawa pendatang asing tanpa izin atau parti karam ketika cuba memasuki Malaysia secara haram. Dalam kejadian itu, seramai 23 warga Indonesia berjaya diselamatkan dan kemudiannya ditahan pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Mereka terdiri daripada 16 lelaki dan 7 wanita. Menurut Ketua Polis Daerah Manjung, Hasbullah Abdul Rahman, pihak polis menerima laporan mengenai kejadian tersebut daripada pasukan Polis Marin Kampung Aceh sekitar jam 2.35 petang. Kesemua individu yang ditahan telah dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Manjung bagi tujuan dokumentasi dan siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 6 1C serta Seksyen 15 1C Akta Imigresen 1959,63 kerana dipercayai memasuki negara ini tanpa dokumen sah. Sementara itu, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia memaklumkan bahawa seramai 37 individu dipercayai berada di atas bot berkenaan ketika kejadian berlaku. Daripada jumlah tersebut, hanya 23 orang berjaya diselamatkan pada hari pertama operasi. Operasi Mencari dan Menyelamat atau SAR kemudian diteruskan bagi mengesan baki mangsa yang masih hilang di sekitar lokasi kejadian. Pada hari kedua operasi, pasukan Polis Marin menemukan 4 mayat mangsa sekitar jam 2 petang. Penemuan itu sekaligus mengesahkan terdapat korban jiwa dalam tragedi berkenaan. Menurut Pengarah Maritim Perak, Muhammad Shukri Khotob, semua mangsa dipercayai merupakan warga Indonesia yang menaiki bot tersebut dari kisaran Indonesia pada 9 Mei sebelum menuju ke Malaysia melalui laluan laut yang dipercayai tidak sah. Difahamkan, keadaan laut dan cuaca yang tidak menentu turut dipercayai menjadi antara faktor yang menyumbang kepada kejadian bot karam tersebut. Operasi SAR juga dilaporkan melibatkan beberapa agensi keselamatan termasuk APMM, Pasukan Polis Marin dan pihak berkaitan bagi mempercepatkan usaha pencarian mangsa yang masih hilang. Dalam masa sama, pihak berkuasa turut mengingatkan orang ramai supaya tidak terlibat dengan sindiket penyeludupan migran kerana perjalanan menggunakan laluan laut tanpa kawalan keselamatan boleh mengundang risiko besar termasuk kehilangan nyawa. Orang awam yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian ini diminta tampil membantu siasatan dengan menghubungi bilik gerakan IPD Manjung atau talian hotline yang disediakan pihak berkuasa. Kes ini sekali lagi membuka perhatian terhadap aktiviti kemasukan parti melalui jalan laut yang masih berlaku di negara ini walaupun kawalan keselamatan sempadan terus dipertingkatkan. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video seterusnya.